dah hak jenis dak perhera pun ada juga. Hak maknanya dak perhera mana, maknanya dia kira dia je pun ada. Kemungkinan juga ataupun orang baru masuk Islam, tak dah kenal molek Nabi, ataupun tengok dah sekali dak cang ke lagu mana, wallahu alam lah. Ataupun sedih sangat ni, dia dak sedar pun. Dia kata ke mana Nabi kata sabran ya ummah, sabar wahai ibu. Dia kata dak kena gemung. Saya dah sedar. Panas sang sedih dak lalu. Nabi dak lawang. Dak lawang apa? Kawang tu dak apa? Tenang molek. Kenapa? Nabi pun tak boleh marah. Lawang pun tak boleh marah, tak boleh benci pun tak boleh. Dua orang kan macam-macam. Situasi dia masa tu kena faham juga. Kena faham. Apa yang nak marah sangat ni contoh? Adalah tu. Jangan cara lagi lah yang nak marah. Tercakap mula pula. Nabi pun kena serangan juga. Tak kena gemung. Ibu tu kata. Nabi SAW tinggal lah. Tiba-tiba ada orang beritahu ke dia. Marah-marah serangan itu. Mau kena dok siapa tu? Dia kata tak kena dia kata. Rasulullah. Barulah kejut dia. Kejut tu ke cari Nabi, minta maaf maknanya. Minta maaf. Jadi itulah keadaan maknanya. Nabi suruh sabar dan mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Harap keredaan Allah. Sabar segala ujian tu, harap redha Allah. Besar redha Allah ni. Tok Imam lepas semayang ia baca doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Tuhan, aku mohon denganmu redamu dan syurgamu. Syurga nombor 2. Besar lagi redha ni. Ada orang saya tulis dalam Facebook, saya kata, mintalah syurga. Marah ada ustaz tu seorang marah saya. Apa saya tak lawan. Saya buat gini ke dia. Biarlah. Dia faham lagu lain. Betul juga hak dia kata tu, tapi bagi saya tak lah betul sangat. Dah saya suruh minta syurga, dia marah. Dia kata, buat benda amalan apa yang nak syurga? Celaka sungguh. Minta redha Allah, dia kata. Minta redha Allah. Sampai minta syurga tak padang, dia kata. Padahal Nabi suruh doa masuk syurga. Dalam hadis Nabi kata minta syurga al-firdaus. Dia suruh kita minta. Tak tahu kok yang ngaji tinggi lagi pada saya, jadi saya pun buat gini je lah, malah bahasa marah-marah kan jadi balah pula. Maknanya minta redha Allah betul. Memang utama lebih daripada syurga. Pasal kalau Allah redha, macam anak kuci ya. Allah redha, syurga lah jawabnya. Jawabnya syurga. Jawabnya. Seterusnya puteri baginda sallallahu alaihi wasallam mengirim lagi utusan kepada baginda. Minta atau sekali lagi dah tengok anak ni dalam keadaan tenang ni. Hospital tak ada masa tu. Masa tu hospital tak ada maknanya. Ada pun Tok Bama Kapung masa tu. Tok Bama Kapung masa tu akau kayu pun adalah batu-batu asah tu. Zaman dulu. Habatus sauda zaman dulu. Zaman dulu maknanya tak ada hak obat lain. Obat lain tak ada. Dah ada habatus sauda makan lah. Tapi dah kalau ada obat lain, makan obat lain. Tak jangan makan habatus sauda saja. Di zaman Nabi tu kata ulama hadis, Nabi yang cuba sangat kata habatus sauda tu kerana di waktu tu tak ada hak lain. Tak ada hak jenis P, makan P pun tak apa. P pun Islam juga. Orang kita kadang-kadang